Sejak penubuhannya pasca PRU ke-15, Kerajaan Madani pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim terus memikul amanah dengan penuh tekad dan tanggungjawab. Setiap permasalahan diteliti bagi memastikan inisiatif terbaik dilaksana demi kesejahteraan Malaysia dan rakyatnya. Pencapaian membanggakan terus dilakar, menyalahkan kemampuan kerajaan mengemudi negara ke arah lebih baik. Ikuti perinciannya dalam laporan khas 3 tahun Kerajaan Madani yang disedia Izlin Azmi. Konteks ekonomi, prestasi memberangsangkan terus diraih hingga diiktiraf Badan Antarabangsa. Salah satunya, pengukuhan ringgit berbanding dolar Amerika, tanda kepercayaan pasaran terhadap ekonomi Malaysia. Kestabilan politik antara faktor utama pencapaian tersebut. Tidak ada lagi ura-ura tekanan bahawa kerajaan akan dijatuhkan melalui pintu belakang. Dan juga contoh yang paling nyata, dua contoh paling nyata adalah bila Parti UMNO Sabah menarik keluar daripada Pakatan Harapan tapi tetap menyokong pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu yang dikatakan tarikan kestabilan politik itu. Antara langkah penting adalah penyasaran subsidi, selari iltizam menangani ketirisan hasil negara, sekaligus memastikan manfaatnya hanya dinikmati rakyat yang benar-benar memerlukan. Pencimatan menerusi inisiatif seperti Budi Madani RON 95 disalur semula kepada rakyat melalui pelbagai bentuk bantuan, antaranya STR dan SARA. Turut dilaksana projek berimpak tinggi di seluruh negara, termasuk negeri-negeri di takbir pembangkang, bukti agenda pembangunan Madani tidak memilih garis politik. Ambil Kedah umpamanya, terdapat 143 projek yang sedang dilaksanakan di bawah pemantauan Jabatan Kerja Raya yang berjumlah 6.6 bilion banyaknya. Dan kalau kita pergi ke Kelantan, Datuk Seri Anwar bersetuju untuk menaik taraf lapangan terbang Ismail Petra, dan tidak ada konsep anak tiri. Cuma yang ada konsep adalah negeri yang memerlukannya, kerajaan pusat akan memberikan bantuan. Mengenai hubungan dengan Sabah dan Sarawak, kerajaan terus memperlihat kesungguhan menunaikan hak negeri-negeri berkenaan seperti termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Setakat ini, 13 hak sudah diselesaikan. Fokus kini terarah kepada rundingan berkait pemberian khas 40% hasil kepada Sabah. Apabila hasil itu dipulangkan kembali kepada Sabah, impaknya sangat cepat dirasai. Kita tidak bercakap teori ekonomi. Kita bercakap tentang benda yang rakyat boleh rasa setiap hari. Dan kita tahu kalau kita dapat membina jalan yang baik, air yang bersih, supply ataupun saluran tenaga yang stabil, sekolah yang lengkap dan peluang pekerjaan untuk anak muda, itu sebabnya isu 40% ini membawa makna yang besar. Ia bukan angka, ia tentang kualiti kehidupan. Pengalaman mentadbir negara sepanjang 3 tahun lepas memberi ruang dan peluang kepada kerajaan untuk melangkah ke hadapan dengan kekuatan baharu, berpaksi pembelajaran daripada kejayaan dan cabaran ditempuh. Memasuki tahun keempat pentadbiran, Kerajaan Madani menyasarkan pelaksanaan lebih banyak inisiatif yang mampu memperkukuh ekonomi, memperluas kesejahteraan sosial dan memajukan negara demi kejayaan rakyat. Izlin Azmi, RTM.